saya Muhammad Afiqah Kimi, umur 16 tahun, berasal di Pahang. Saya Kimi bin Muhammad Azlan. Saya tinggal di Melaka. Umur 17. Nama Muhammad Ali Zafran, umur 16, asal Pahang. Nama saya Muhammad Amizul Wahab, umur saya 15, saya stay dekat Melaka. Nama saya Muhammad Karikon bin Abu Kasyah. Saya umur 17, tinggal di Melaka. Nama saya Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Zadi. Boleh bagi saya Adam. Umur saya 17 tahun. Bagi saya sangat membantu sebab dapat bagi saya macam ilmu lah, banyak-banyak apa semua tu. Bagi saya tak gementar untuk pergi interview masa kerja nanti. Ya, sangat membantu ketika waktu meminta kerja pada masa rapat. Ya, sangat membantu. Saya dapat rasa suasana sebenar, tahu cara jawab dengan betul dan perbaiki kelemahan diri. Bagi saya, dia sangat membantu saya untuk memudahkan visi dan misi saya untuk mendapatkan kerja pada masa yang akan datang. Dia bertambah, terutama komunikasi, kerja, berpasukan dan penyelesaian masalah. Tiga ni memang guna selalu dalam pekerjaan nanti. Simulasi mock interview ini sangat membantu saya memahami situasi interview sebenar. Saya dapat belajar cara menjawab soalan dengan lebih yakin, menjaga komunikasi dan serta memahami etika semasa sesi interview berlangsung. Bagi saya sangat bermakna sebab kemahiran kerja saya bertambah, macam terutama dalam komunikasi dan kerja berpasukan. Kemahiran berkomunikasi paling berguna untuk masa hadapan nanti. Kemahiran saya semakin menambah dan kemahiran yang paling bermanfaat ialah kemahiran komunikasi. Ya, bertambah. Kemahiran menyelesaikan masalah dan berfikir secara kritis paling berguna untuk menghadapi sebarang tugasan di masa hadapan. Bagi saya, kemahiran saya bertambah sangat banyak. Kemahiran yang saya paling suka kat sini adalah cara membuat resume, video resume dan cara yang betul semasa dan selepas interview. Dan benda yang saya akan gunakan pada masa yang akan datang dan semasa yang saya minta masa kerja nanti. Mock interview, bantu banyak. Saya jadi tahu format interview sebenar dan lebih yakin lepas buat latihan. Kemahiran kerja saya semakin bertambah selepas menghadiri program ini. Antara kemahiran yang paling bermanfaat ialah kemahiran komunikasi, keyakinan diri, cara dan teknik menjawab soalan interview yang boleh digunakan pada masa akan datang. Cabaran saya rasa gugup semasa program, tetapi saya dapat mengatasi dengan latihan dan bantuan rakan saya dengan akak-akak yang lain. Cabaran yang saya hadapi semasa program ini seperti membuat video resume dan cara-cara interview. Cabaran utama ialah menyesuaikan diri dengan orang lain dan mengurus masa. Tetapi saya dapat atasi dengan baik serta bantuan rakan. Bagi saya, komitmen yang saya bagi penuh pada soalan-soalan masa simulasi interview tu, saya perlukan suara yang jelas dan lancar supaya saya tak nervous pada masa saya minta kerja nanti dan masa interview. Sekian, terima kasih. Cabaran utama masa dan komunikasi, tapi tu yang mengajar saya jadi lebih sabar dan fleksibel. Antara cabaran yang saya hadapi ialah rasa gemetar semasa sesi mock interview kerana perlu bercakap di hadapan orang lain. Selain itu, saya juga menghadapi kesukaran untuk menjawab beberapa soalan spontan. Namun cabaran ini membantu saya menjadi lebih berani dan meningkatkan keyakinan diri.